Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak tunjuk macam mana nak masak ayam 10 ekor untuk 100 orang makan. Dan kita masukkan bawang. Bawang sebanyak 1,5 kilo. Kita gaulkan bawang ni lah sampai dia sebat. Untuk ayam masak merah ni, bawang ni boleh lebih sikit lah, jangan 1,5 kilo. Lebih pun tak apa. Kalau bawang lebih, manisan bawang tu akan jadi sedap untuk masak merah. Sekarang kita masukkan halia dan bawang putih. Sekarang kita masukkan cabai kering blank. Ini adalah sukatan dia dalam 10 senduk. Dan juga kita campurkan dengan cabai hidup dalam 300 gram. Kita masukkan rempah daging lah. Masukkan 125 gram. Hari ni saya pakai jenama Rahman. Dia ni dari KL. Maka edaran di Pulau Pinang adalah rempah daging, rempah ikan semua ada. Kita boleh try tengok lah. Kita masukkan garam. Rempah ni kita bagi pecah minyak dulu. Kalau boleh kita api slowkan sikit, baru dia pecah minyak. Dia kalau tak pecah minyak, dia akan bau rempah. Maka pecah minyak ni dia makan masa sikit lah. Kita kena kacau dia, jangan bagi dia hangit. Pecah minyak pun dalam lebih kurang 20 minit lah. Kita kena kacau dia. Masa-masa tu kita kena sabar sikit lah. Pasal dia pecah minyak ni lambat sikit. Api pun tak boleh kuat. Bagi api slow baru boleh pecah minyak. Jangan api kuat. Api kuat kalau dia akan hangit. Kita boleh nampak lah macam mana pecah minyak. Dia punya pecah minyak tu ada minyak kan. Ini kira pecah minyak lah. Sekarang kita boleh masuk tomato. Ini adalah tomato hand. Kita masukkan 1,5 tin. Sekarang kita masukkan rempah. Rempah ni buatan sendirilah. Dia parut biji gajus dengan kacang kuda. Kita kena blend lah. Sekarang kita masukkan santan. Santan ni adalah 1/2 kilo. Sekarang kita masukkan ayam. Ini ayam ni adalah 10 ekor. Kita masak dalam 10 ekor ni, saiz periuk dia kena ada 55 cm. Besar sikit pun tak apa. Pasal apa? Supaya ayam dia sebati. Kalau pakai kecil, kita nak gaul pun susah, kemudian dia akan hancur. Ada orang tanya, pasal apa ayam ni tak digoreng? Nak goreng pun boleh, bukan tak nak goreng. Nak goreng boleh. Kami selalunya masak macam ni. Pasal apa? Goreng pun satu kerja juga. Kalau rajin sangat, boleh goreng lah. Goreng tu jangan goreng sangat. Setengah masak. Masuk dalam rempah. Ini ayam kita dah siap dah. Boleh tengok lah macam mana dia punya keempukan. Jangan bagi masak sangat lah. Ini pun dah masak dah. Tadi rempah ni kita pakai jenama Rahman. Ini adalah pengedar jenama Rahman. Pengedar ni daripada Koperasi Nurul Islam Pulau Pinang. Maka siapa nak beli rempah ni, bolehlah hubung Muhammad Ali, nombor telefon 013 422 0711 untuk mendapatkan penerangan dan keterangan yang lanjut lah. InsyaAllah kita sokonglah rempah Rahman ni.